Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum semua. Di sini saya mewakili arwah Abang Jaiz ingin meminta siapa saja yang ada ingin menuntut hutang dengan arwah tampil berjumpa dengan saya sekarang. Sebenarnya Kak, saya tak naklah kacau masyarakat sekarang. Tapi sebenarnya arwah Abang Jaiz ada hutang duit makan dengan saya. Ya? Dulu masa selalu makan kat mamak, arwah selalu cakap dengan saya, bayarkan dulu. Bila saya dah bayarkan dulu, dia pun buat senyap je sampai sekarang. Belum kira yang dia makan piang lagi. Total semua sekali dah RM10,000 dah Kak. Banyaknya tak cukup duit akak ni. Kak. Dulu time travel pergi Phuket, arwah adalah suruh saya dahulukan duit saya dulu. Dia kata bulan depan nak bayar. Tapi dia buat keras je. Sampai sekarang dia buat keras, Kak. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum puan. Minta maaf mengganggu. Tapi arwah ni ada hutang dengan pihak bank. Saya datang nak tuntut. Hutang apa? Takkan puan tak tahu. Ni, dia ada hutang kredit kad dan juga loan motor tak habis bayar lagi. Jangan buat keras je tu. Banyaknya. Maaf puan, saya Cikgu Usup, bekas Cikgu Mat Arwah. Arwah ada hutang kerja dengan saya. Berlambak. Tu dia banyaknya. Dia hantar kerja dengan saya, kosong pula tu. Apalah dia buat dalam sekolah ni? Gugu gagal. Gogo? Oh, gogo puting. Oh, okey. Hisap puting. Abang, masuk kubur cepat sikit. Saya dah malu dunia akhirat dah ni.